Sistem persekolahan di Malaysia bakal melalui satu perubahan yang besar. Jadi hari ini kita akan sama-sama bedah siasat apa sebenarnya kurikulum 2027 yang baru ni dan apa maknanya untuk generasi masa depan kita. Okey, jom kita mulakan dengan soalan paling asas yang menjadi punca semua ini. Dalam dunia sekarang yang serba tak menentu, yang sentiasa berubah, ada yang panggil zaman pasca normal. Persoalannya, adakah sistem pendidikan kita sekarang ni betul-betul dapat siapkan anak-anak kita untuk masa hadapan? Soalan tadilah yang membawa kita kepada persoalan seterusnya yang lebih mendalam. Kenapa perlu ubah sekarang? Apa yang mendesak sangat sampai kurikulum sedia ada perlu dirombak? Perubahan ni sebenarnya bukan dibuat suka-suka tahu. Ia adalah satu tindak balas. Kita tengok trend global macam matlamat pembangunan mampan, kita ada wawasan negara kita sendiri seperti Malaysia Madani dan yang paling penting, kita betul-betul kaji apa yang pelajar kita perlukan sekarang, bukan zaman dulu. Dan yang paling menarik, idea ni bukan datang dari atas semata-mata. Tak, ia dibina daripada suara lebih 61,000 orang. Dan yang paling ramai bagi pendapat, ibu bapa dan cikgu-cikgu sendiri. Ini baru betul-betul satu pendekatan yang melibatkan semua pihak. Dan apa yang mereka nak? Jelas sangat. Masyarakat kita bukan lagi nak anak-anak yang hanya kejar skor A dalam peperiksaan, tapi mereka nak satu sistem pendidikan yang boleh membina saksia, yang menjaga kesihatan emosi dan mental anak-anak dan yang boleh menyatukan kita semua. Jadi, dengan semua harapan dan keperluan ni, macam mana kita nak realisasikannya? Jawapannya ada dalam kurikulum persekolahan 2027 atau ringkasnya kita panggil KP 2027. Kalau nak faham KP 2027 ni, kena faham matlamat utamanya. Cuma dua perkataan, insan sejahtera. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak lahirkan individu yang seimbang dari semua segi, inteleknya, emosinya dan juga peribadinya. Bukan lagi fokus pada keputusan peperiksaan semata-mata. Kerangka ni tunjuk macam mana semua benda ni bersambung. Ia bukan lagi macam dulu, di mana subjek tu diajar berasingan. Sekarang, ia lebih kepada satu ekosistem yang bersepadu, merangkumi apa yang diajar, cara cikgu mengajar dan cara kita menilai kemajuan. Semuanya berpusatkan pelajar itu sendiri. Macam mana nak buat? Pendekatannya adalah hibrid. Maksudnya, kita gabungkan dua benda. Satu, pelajar kena tahu fakta macam formula matematik. Tapi yang kedua, dan ini yang penting, diorang kena pandai guna formula tu untuk selesaikan masalah dalam dunia sebenar, bukan setakat atas kertas peperiksaan. Jadi, ia adalah gabungan mantap antara teori dan praktikal. Jadi, untuk membina insan sejahtera ni, asasnya terletak pada 7 teras utama yang saling melengkapi antara satu sama lain. Kalau kita teliti satu-satu teras ni, kita akan nampak ia lebih daripada subjek akademik biasa. Ada tentang komunikasi, tanggungjawab, fasih digital. Pendek kata, ini semua adalah kemahiran yang betul-betul diperlukan untuk berjaya dalam hidup, bukan hanya untuk lulus peperiksaan. Okey, semua ni memang nampak bagus di atas kertas kan? Tapi, macam mana rupa benda ni bila dah dilaksanakan dalam bilik darjah nanti? Akan ada dua perubahan besar yang kita boleh nampak. Pertama, akan ada slot masa yang khas dalam jadual waktu untuk fokus pada pembinaan karakter, bukan lagi sekadar diselit-selit. Kedua, penekanan yang lebih kuat untuk pastikan semua murid betul-betul kuasai asas 3M, membaca, menulis dan mengira dari peringkat awal lagi. Perjalanan pembelajaran ni pula direka macam kita naik tangga. Ia progresif. Bermula dengan asas di prasekolah dan kemudiannya menjadi lebih kompleks bila dah masuk sekolah menengah. Cara ini penting untuk pastikan pelajar tak rasa terbeban dan dapat berkembang mengikut kemampuan masing-masing. Jelas, ini adalah satu anjakan yang sangat besar. Jadi macam mana perancangan untuk laksanakannya? Pelaksanaannya bukan jenis kejutan. Ia dibuat secara berfasa. Mula-mula pada tahun 2025, fasa penyebaran maklumat dulu, bagi semua orang faham. Kemudian, 2026, kita mula dengan peringkat prasekolah dan akhirnya pada 2027, barulah ia dilaksanakan sepenuhnya untuk prasekolah, tahun 1 dan tingkatan 1. Perlahan-lahan supaya semua orang sempat bersedia. Dan penting untuk kita ingat, proses ni belum tamat lagi. Kementerian akan teruskan sesi libat urus untuk perhalusi lagi butirannya. Ini bermakna kalau anda seorang ibu bapa, seorang pendidik atau sesiapa sahaja yang prihatin, suara anda masih lagi diperlukan dan dialu-alukan.
Pada akhirnya, kejayaan kurikulum ini bergantung pada kita semua. Ia macam peribahasa ni lah, satu tanggungjawab bersama. Kerajaan boleh sediakan kerangka, sediakan sampan, tapi yang nak mengayuh sampan tu iaitu guru, ibu bapa dan masyarakat, kita semua kena main peranan masing-masing. Ini membawa kita kembali kepada persoalan yang paling penting. Adakah kurikulum ini jawapan yang kita cari? Adakah ia mampu mengimbangi antara kecemerlangan akademik, kemahiran digital dan perbentukan sasiah untuk masa depan Malaysia? Inilah soalan yang perlu kita fikirkan bersama.